Kalau korang ada printer ni, pukul berapa pun anak korang suruh print, dah problem. Tak ada jadi masalah. Sebab apa? Ini adalah portable printer tau. Print atas sini pun boleh. Kau tengok saya buat Ini printer, contohlah tiba-tiba dekat dalam grup sekolah minta printkan, anak korang terlupa pukul 10 pagi, pukul 10 malam cakap, Bu, cikgu suruh printkan ni lah Bu, lupa lah Bu. Tak payah risau-risau. Ni atas peha je dia boleh print. Tengok ni. Buka dalam kita punya dokumen. Contohlah kita masuk kita punya dokumen apa barang kita nak print. So macam ni saya nak pergi ni. Jadual baja kangkung. Pergi klik. Tekan dia print kat sini. Kita terus print. No problem. Tengok sini. No problem. Nampak? Dia boleh terus print. Terus keluar kerja sekolah anak-anak kita. No problem. Selesai masalah korang kan. So, ini adalah portable printer tau. InsyaAllah kalau kau rasa, risau pula. Tengok kertas ni tiba-tiba keluar ni. Kertas ni datang dari mana ni kan? Okey macam ni. Jangan risau. Ini adalah paper roll. Sebab ini adalah printer jenis, apa tau? Jenis inkless. Tak menggunakan ink. So, jadinya kertas yang digunakan ni adalah kertas paper roll yang macam selalu keluar receipt kalau kita beli barang kat pasar raya apa semua sekali tu kan. So, kalau habis, ada jual. Jangan risau. Tapi kalau korang tak suka nak gunakan paper roll, okey ni standard saya dia lah 1A4. Nampak tak? Standard 1A4. Kualiti dia macam mana? Kualiti dia baik. Okey semua sekali. Kalau korang tak nak gunakan paper roll, korang boleh je gunakan paper yang biasa tu macam size A4. Cara nak buka dia senang je. Picit dua button depan ni. Picit dua button depan, dia dah terbuka. Dia punya printer dia macam ni. So ini paper roll yang saya masukkan tu. Okey, ukur size dia, beli dekat dalam TikTok shop pun ada jual paper roll. Kalau tak nak, korang boleh gunakan paper macam ni. Yang ini saya beli dia bagi sekali paper yang macam ni. Cuma tak boleh gunakan paper biasa sebab dia menggunakan inkless. So jadinya color tu datang daripada paper ni. So jadinya tutup, masukkan dekat sini. Nampak Dia ada slot kat bahagian belakang ni. Masukkan slot dekat bahagian belakang ni. Saya letak kat sini. Nampak Saya letak kat sini, saya kepitkan dia. Okay, dah settle. Korang tengok Saya print lagi sekali. Okay, saya print. Tengok dia keluar depan. Settle masalah. Kalau lah anak kau tanya, Mak, Ibu, tolong printkan ni apa semua. Semua korang boleh print. Di mana sahaja. Atas katil boleh. Dalam bilik air boleh. Semua boleh. Sejadinya sangat-sangat senang lah printer ni kan. Sangat-sangat recommend. Kalau korang nak printer ni, korang grab printer ni cepat-cepat. Saya letakkan printer ni kat dalam beg kuning. Korang grab. Jangan tunggu esok lusa. Saya takut nanti video ni viral. Korang habis stok, korang tak dapat. Harga mahal tak bang? Tekan dulu beg kuning, korang pergi tengok berapa harga dia. Saya garanti harga dia pasti puas hati. So macam ni, dah siap? Koyakkan. Dapatlah